Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, para alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pagi ini nak menyambung semula berkenaan dengan tadabbur ayat yang ke-16 surah As-Sajdah, yang mana pada perkongsian hari Khamis baru ni tak habis saya kongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan doa Nabi Adam AS. Baik, kita ulang sikit tuan-tuan berkenaan dengan doa Nabi Adam AS. Cuba tuan-tuan buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dalam Quran, muka surat 153 ayat yang ke-23. Kata Allah Ta'ala, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak ampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Yang masyhur, yang kerap kita dengar tuan-tuan, apa yang Nabi Adam dan Hawa buat bila mana Allah Ta'ala ciptakan mereka berdua, maka Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Adam, tuan-tuan kena buka semula surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-6. Surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-6. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke-35. Surah yang ke-2, muka surat 6, ayat 35. Kata Allah Ta'ala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Apa makna ayat? Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Pokok ini tuan-tuan yang masyhur, yang kerap kita dengar, pokok khuldi. Jadi yang Allah Ta'ala sebut pokok ini, Allah Ta'ala tak sebut pokok khuldi. Kita pandai sebut pokok khuldi, Allah Ta'ala tak sebut pun. Jadi siapa yang sebut pokok khuldi kalau bukan Allah Ta'ala? Ini yang kita nak hurai pagi ni. Tuan-tuan kena buka surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20 dalam Quran. Surah yang ke-20, tuan-tuan boleh tengok muka surat 320. Muka surat 320, ayat 120. Ayat yang ke-120, ayat 120. Jumpa tak tuan-tuan? Jumpa ya? Tuan-tuan kena buka baru jumpa. Kalau saya buka, saya jumpa. Baik, tak apa, tak ada masalah. Okey.
Ayat yang ke-120, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam. Setelah itu maka syaitan membisikkan hasutan kepadanya dengan berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Jadi siapa yang bagi nama khuldi? Bukan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Syaitan waktu nak menghasut Nabi Adam untuk dekat dengan pokok yang Allah Ta'ala tak bagi dekat, dia sebut kepada Nabi Adam dengan hasutan. Apa hasutannya, tuan-tuan? Nak dah aku tunjuk kepada kamu, pokok ni, kalau kamu dekat dengan pokok ni, makan benda yang ada dekat pokok ni menyebabkan kamu akan hidup kekal. Tuan-tuan, esok bukan sehari kan? Cari ada tak pokok khuldi? Kok ada orang jual? Tolong beli untuk saya satu. Saya nak juga. Kenapa agaknya, tuan-tuan, dalam banyak-banyak tawaran Nabi Adam, dalam banyak-banyak benda yang boleh ditawarkan, kenapa syaitan dia tawarkan hidup kekal? Kenapa agaknya? Sebab sifat manusia ni hidup kekal yang kita suka. Tuan-tuan cuba tanya pada orang yang umur 60 tahun, dia nak 10 tahun lagi hidup. Nak dia, tuan-tuan. Tanya orang umur 80 tahun, "Acik kalau dapatlah tambah 10 tahun lagi hidup sihat, acik nak dah?" Nak lah, dia tak nak. Dapat pencet, dia kata dia. Kan? Itu satu tawaran. Tengok tawaran yang kedua, tuan-tuan. Wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Kuasa, tuan-tuan. Bila sebut berkenaan dengan kuasa, ni yang buat benda, ini yang buat manusia menggiurkan. Yang buat manusia berahi. Berahi ni suka lah maknanya. Sebut hidup lama, hidup kekal dengan kuasa. Oh, ini benda yang manusia cukup suka. Tuan-tuan tanyalah pada mana-mana orang, "Haji, nak pegang tak 10 tahun lagi jawatan?" Oh, pegang terus je, tak payah ada undian. Tak payah ada undian, pegang terus 10 tahun. Nak lah. Nak, tuan-tuan. Apa sebab? Sebab kuasa. Ni benda ni. Dia ada satu je, tuan-tuan, yang orang tak berapa nak pegang. Kuasa apa, tuan-tuan? Kuasa untuk ni, ngurus masjid. AJK masjid, Bilal masjid. Bukan saya nak menunjukkan benda tu buruk, dah. Tapi nak tunjukkan benda tu apa? Benda tu bila kita pegang, orang ramai komplain. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tunggu time jamuan. Time jamuan, contoh, dia suka kambing. Hari yang dia datang kambing tak ada, dia komplain. Biasa kambing semua, kenapa malam ni tak ada kambing? Okey, malam berikutnya orang buat kambing. Bila orang buat kambing, ada yang tak suka kambing. Minggu lepas elok dah ayam, tukar kambing. Kenapa? Nampak, tuan-tuan? Ini masalah. Orang akan komplain. Tu kat mana berlaku? Kat masjid lah. Okey, baik. Itu berkenaan dengan kisah yang doa Nabi Adam tadi. Jadi tahulah kita sekarang ni pokok tu, pokok khuldi, siapa yang bagi nama? Syaitan. Waktu hasud Nabi Adam. Baik. Itu satu doa. Cumanya, tuan-tuan, bila sebut berkenaan dengan doa, antara adab dia, kalau kita tengok dalam ayat 16, orang yang beriman ni tadi, selain daripada dia rajin solat malam, yang kedua, bila dia doa, dia berdoa dengan penuh rasa takut. Soalan saya pada tuan-tuan, kalau kita doa pula takut dah? Takut tak, tuan-tuan? Kalau kita doa tu, angkat tangan, Tok Imam baca doa tadi, kita takut tak masa doa? Banyak takut ke banyak tak takut? Banyak yang tak takut kan? Sebab apa? Sebab macam mana nak mari rasa takut, tuan-tuan? Habis je semayang, astagfirullah, 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 amin, amin, amin. Agak-agaknya kalau doa sebelah tangan angkat, sebelah tangan pegang telefon, mari tak rasa takut? Mari tak rasa takut, tuan-tuan? Tak mari rasa takut, tuan-tuan. Ini kalau minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, tangan duk pegang telefon, Allah Ta'ala nak terima ke keampunan kita, tuan-tuan? Dah.
Agaknya Nabi Ibrahim tadi, ya Allah Ta'ala, masa dia doa tu, dia minta tu macam mana tuan-tuan? Macam mana agaknya masa Nabi Ibrahim doa? Kita ambil sirah waktu Perang Badar. Perang Badar saya pernah kongsi dengan tuan-tuan. Masa tu Nabi ni doa berkenaan dengan tentera Islam. Apa kata Nabi? Nabi sebut, kalaulah engkau tak bagi kemenangan kepada kami hari ini, nescaya engkau tidak akan disembah lagi atas dunia ni. Masa tu tuan-tuan, agak-agaknya Nabi doa sambil lewa subuh kita, tangan letak atas peha gitu. Ada tak? Ada tak? Ada tak agaknya tuan-tuan? Tak. Nabi doa tuan-tuan disebut dalam riwayat ni sampai nampak bawah ni. Maksudnya macam mana cara Nabi angkat tangan tu? Mesti bersungguh tuan-tuan. Kalau tak, takkan nampak bawah ni. Kita dah macam mana tuan-tuan? Saya bukanlah sebut semua orang buat begitu dah, tapi tu nak cerita bab adab kita masa doa. Okey? Baik. Tuan-tuan cuba buka surah yang seterusnya. Masih lagi berkenaan dengan doa. Baik. Doa yang seterusnya tuan-tuan boleh tengok dalam surah Taha. Surah Taha lagi tuan-tuan. Cuma muka suratnya berbeza. Muka surat 313. 313 tuan-tuan boleh tengok bermula ayat 25. Ayat 25. Ayat 25 kata Allah Ta'ala, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa siapa tuan-tuan? Doa Nabi Musa alaihi salam. Apa maksud ayat? Makna dia tuan-tuan, Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhan aku, lapangkanlah bagiku dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku tugas aku. Apa tugas Nabi Musa masa ni tuan-tuan? Tugas Nabi Musa apa? Untuk dakwah Fir'aun, ayah angkat dia. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Ini doa Nabi Musa. Cuba tuan-tuan buka surah yang seterusnya, surah yang ke-21, surah Al-Anbiya. Tuan-tuan boleh tengok ayat 87. Ayat 87. Ayat 87. Muka surat 329. Muka surat 329. Wa zannuni iz zahaba mughadiba fazanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa siapa? Doa Nabi Yunus. Ini masa peristiwa bila ni tuan-tuan? Masa Nabi Yunus ditelan ikan. Ditelan ikan. Betul? Ikan ke ikan nun? Sudah. Kalau tengok sini ikan nun. Baik. Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kenapa marah tuan-tuan? Nabi Yunus dakwah, kaum dia tak terima, marah Nabi Yunus, yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah aku, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang aniaya diri kami sendiri. Dan dalam Quran ni tuan-tuan, inilah antara doa-doa Nabi.
doa-doa Nabi. Ada banyak lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Hud, Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Itu pun doa juga, Nabi juga doanya tuan-tuan. Ada banyaklah doanya, cuma saya tak kongsi semualah pagi ni, ya. Sebab saya nak tulis, nak kongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan poin yang ketiga. Baik, poin yang ketiga dalam ayat 16. Kalau yang pertama, rajin solat malam. Yang kedua, berdoa dengan takut dan harap. Dan yang ketiga, infakkan ataupun dia belanjakan sebahagian harta. Dia belanja sebahagian harta. Baik, bila sebut infakkan harta, sebut buat infak saja dulu. Infak ni tuan-tuan, dia bukan mesti dengan harta saja. Ada orang yang infak tenaga, ada orang yang infakkan ilmu, ada infak apa lagi tuan-tuan selain daripada harta. Inilah, ini termasuk harta, pakaian, makanan. Yang ni duit ringgit. Dah hak yang susah nak bagi yang mana tuan-tuan? Duit ringgit susah bagi, ya. Baik. Jadi bila sebut buat infak ni tuan-tuan, dia pecah pula pada dua. Sama ada nak bagi semua ataupun bagi sebahagian. Nak bagi semua ataupun bagi sebahagian. Baik, kita masuk bab sirah sikit. Kalau dalam 9 Hijrah, tahun 9 Hijrah, ada satu perang, nama dia perang Tabuk. Perang Tabuk ni tuan-tuan, daripada Madinah nak pergi ke Tabuk, dia boleh tahan juga tuan-tuan jaraknya. Rasa kalau jalan kaki kita tak pergi ni, rasanya lah. Sebab apa? Jarak dia 623 km daripada Madinah nak pergi ke Tabuk. 18 orang sahabat berkongsi satu ekor unta nak boleh sampai ke Tabuk ni. Dia ambil masa berapa hari tuan-tuan? Sama dengan 15 hari perjalanan pergi, 15 hari perjalanan balik, dan 20 hari Nabi duduk di Tabuk. Sebab apa 20 hari Nabi duduk di Tabuk? Nak tunggu tentera Rom. Sebab apa tunggu tentera Rom? Sebab Rom yang tak puas hati nak ajak repeat balik lah, istilah kita hari ni, ajak repeat balik lah, timbal balik kan. Jadi bila nak ajak repeat, Nabi tahu ni kisah ni, Nabi pun keluar. Nabi keluar dengan 30,000 orang tentera, 10,000 naik kuda, 20,000 lagi jalan kaki, ya. Jadi tentera Rom berapa orang? 40,000. Nabi dah bergerak dulu, Nabi tunggu dekat Tabuk 20 hari, tunggu tak sampai-sampai. Kenapa tak sampai tuan-tuan? Tentera Rom Allah Ta'ala campakkan rasa takut. Dah jalan dah tuan-tuan, patah balik. Jadi dah perang tak jadi. Tapi bukan itu yang saya nak highlight. Saya nak cerita bab apa? Bab ni, infak ni. Nabi buat iklan. Nabi iklankan mana-mana sahabat yang nak infakkan untuk misi Tabuk. Datanglah satu orang sahabat tuan-tuan. Yang pertama sekali datang Umar. Dia bagi apa? 1/2 daripada harta dia. Separuh harta dia bagi, dia serahkan kepada Nabi. Umar ingat dia menang dah tuan-tuan. Mantap mana ni, aku dah bagi separuh harta lah. Rupanya datang orang yang kedua, Abu Bakar. Abu Bakar bagi berapa tuan-tuan? Semua harta. Bagi semua harta. Datang pula siapa lagi tuan-tuan? Uthman. Dia bagi 1,000 dinar.
Kemudian sebelum nak pergi bagi pula 10,000 dinar. Tak cukup dengan tu, Uthman bekalkan apa? Bekalkan 100 ekor, bukan 100 ekor, 1000 ekor. 1000 ekor unta dan kuda yang lengkap dengan bekalan untuk misi Tabuk. Ni infak sahabat-sahabat Nabi. Persoalan dia sekarang ni tuan-tuan, kalau infak yang semua Abu Bakar, infak sebahagian Umar. Baik, kalau kita yang mana? Saya ustaz yang ketiga. Ustaz kena tambah satu lagi. Jadi kita pun tambah. Kalau satu lagi macam mana Ji? Yang mampu. Kan? Betul kan? Kalau bagi semua RM100 hak dalam wallet tu, kita bagi semua tu RM100 kan, semua dah tu. Kalau yang sebahagian daripada 100, sebahagian RM50, kita bagi RM50 tu sebahagian daripada 100. Tapi 100 pun kita tak bagi, 50 pun kita tak bagi, kita bagi RM1. Jadi bila tanya kenapa RM1, sebab dia ada pandangan yang mengatakan kalau sedekah bagi yang mampu, yang tak memberatkan kita. Bukan tuan-tuan, kita suka ambil yang mudah kita, bukan nak guna pandangan tu sangat. Sebab pandangan tu kita tak pakai dalam bab makanan. Tuan-tuan nak beli makanan kat Pekansari, ada tak tuan-tuan beli yang mampu? Ada yang tuan-tuan beli yang mampu? Ke yang tak mampu pun tuan-tuan beli? Ketam harga RM40 sekilo. Lama tak makan ketam, dah tahu dah kalau beli ni habis, ni bergosip juga duit lauk benda-benda lain ni. Tapi beli tak? Beli juga tuan-tuan. Masa beli tu ada tak bagi yang mampu? Ji, saya nak ketam tapi tak nak lah sampai RM40 sekilo tu, saya nak yang mampu. Ada minta gitu tak? Tak. Kenapa? Bab makan. Kita tak pernah berkira bab kita makan. Tapi kalau bab yang ni ada macam-macam. Haji kerap sangat bagi sebahagian, bila nak bagi semua belum mampu lagi. Itu semua. Beza pula dengan yang sahabat-sahabat Nabi ni. Sebab apa dia boleh bagi banyak ni tuan-tuan? Sebab apa dia boleh bagi banyak? Sebab dia orang cukup yakin bila dia bagi banyak, inilah yang dia punya. Ni yang dia punya ni tuan-tuan. Yang kita pula takut nak bagi banyak. Sebab apa? Kita takut nanti habis yang kita punya. Kan? Betul kan? Sebab tu kita suka simpan banyak. Bukan saya khabar tuan-tuan semua suka simpan. Tidak. Nak ajak kita fikir tuan-tuan, betul tak kalau kita bagi RM5, RM10, itu je takat kita mampu? Itu je takat tuan-tuan mampu? Betul? RM5 tuan-tuan mampu yang tu je setiap seminggu? RM5 yang tu je ke tuan-tuan mampu? Tak kan? Tuan-tuan mampu lebih sebenarnya kan? Yang RM5 yang kita bagi masuk tabung hari Jumaat seminggu sekali, tu yang kita mampu ke yang kita nak bagi? Tu yang kita nak bagi, yang kita mampu lebih lagi tuan-tuan. Contohlah saya ambil begini. Kalau orang yang kerja dengan agensi kerajaan, setiap tahun akan ada kenaikan, betul? Kan? Sekali naik RM1 ke tuan-tuan? RM1 sekali naik. Betul ke naik RM1 saja? Tak kan? Dia sekali naik berapa? Banyak. Banyak tu berapa? 100 ada kan? Dekat-dekat 100 ada. Yang lebih-lebih lagi pun ada. Baik. Kalau tuan-tuan 10 tahun kerja, setiap tahun naik 100, 10 tahun naik berapa tuan-tuan? Dah ada berapa? 1000. Adakah naik 1000 pun derma kita masih RM1? Adakah naik 1000 derma kita masih RM5 tuan-tuan? Naik 1000 masih RM10 ke tuan-tuan? Saya tak cakap tuan-tuan berkira dah, tapi ni bila bab ibadat. Kenapa untuk dunia kita tak berkira? Tapi kalau untuk yang ni kita sangat berkira. Ni. Okey, yang bab derma tadi. Dan perang ni tak jadi kan tuan-tuan? Perang ni tak jadi. Bila tak jadi apa berlaku? Balik semula tuan-tuan. Sahabat Nabi balik semula ke Madinah. Kemudian yang derma ni
Bila dia tahu tak jadi, dia minta semula ke? Demo tak jadi perang. Sana kandang unta, pergi letak balik. Gitu ke tuan-tuan? Hak yang mana ni duit belanja aku ni, aku bagi demo tak pakai hari tu kan, tak ada beli benda-benda, mai sini pulang balik. Ada gitu tak tuan-tuan? Ini sifat sahabat. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, tak pelik Allah Ta'ala gelarkan mereka apa? Radhiyallahu an. Allah redha dengan mereka. Kita ada sahabat juga, tapi Allah Ta'ala redha tak dengan sahabat kita? Belum tentu lagi tuan-tuan. Tapi sahabat Nabi semua Allah Ta'ala redha. Okey, baik, itu berkenaan dengan infakkan harta. Okey, tuan-tuan, kita tengok sikit ayat yang seterusnya, ayat yang ke-17, mungkin penutup untuk pagi ni. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Baik, jadi dalam ayat yang ke-17 Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan nikmat. Nikmat yang menyedapkan mata. Nikmat yang menyedapkan mata. Ada dua pandangan tuan-tuan. Nikmat pertama, bukan nikmat pertama. Yang dikatakan menyedapkan mata ialah yang pertama, bila mata tengok seronok. Seronok mata bila tengok. Yang kedua, bila mata tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam syurga, mata ni tak pandang dah benda lain. Apa antara nikmatnya tuan-tuan? Apa antara nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga? Tahu dah? Tahu tak tuan-tuan? Pernah dengar dah? Kau ada dapat benda ni, dapat benda ni, dapat macam ni. Orang lelaki hak begini dapatnya. Baik, cuba tuan-tuan buka surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan tengok juzuk yang ke-27, surah yang ke-56. Kita tengok daripada muka surat 534. 534. Baik, ayat yang ke-7 tuan-tuan, bermula daripada ayat yang ke-7. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, iaitu puak kanan. Alangkah bahagianya pihak puak kanan itu. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan puak kiri, alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Was-sabiqunas sabiqun, dan puak yang ketiga ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Baik, jadi nanti tuan-tuan di akhirat dia ada 3 puak. Yang pertama puak kanan, yang kedua puak kiri, yang ketiga orang yang mengerjakan kebaikan lebih dahulu daripada orang lain. Baik, kemudian Allah Ta'ala detailkan lagi tuan-tuan berkenaan dengan puak yang ketiga ni. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah. Dekat mana? Fi jannatin na'im, dalam syurga yang penuh nikmat. Ya, sullatun minal awwalin, di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang dulu. Ni yang Allah Ta'ala detailkan. Ramai hak yang jadi puak nombor 3 ni, ramai orang dulu ke ramai orang hari ni? Orang dulu yang ramai. Wa qalilum minal akhirin,
dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian ala sururin maudunah. Ini nikmat yang pertama. Apa nikmat dia? Duduk dalam syurga atas takhta kebesaran yang bertatahkan permata. Tuan-tuan nak dapat duduk bertatahkan permata ni atas dunia, siapa yang dapat nikmat macam ni? Biasanya kerabat diraja. Kita yang tidak kerabat dapat tak pakai pakaian kebesaran ni tuan-tuan? Boleh kalau nak kena marah boleh. Okay? Kita tak boleh pakai. Dalam syurga ada tak dia kira okey kerabat, yang kerabat saja boleh pakai? Ada tak macam tu? Tak tuan-tuan. Semua boleh pakai. Okey? Itu nikmat yang pertama. Tuan-tuan tengok yang kedua, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. Makna kalau orang baring ni tuan-tuan, dia ada masalah ke macam mana? Kalau baring tenang sambil berhadap-hadap, dia ada masalah ke? Menunjukkan dia tengah gembira. Menunjukkan dia tengah gembira. Sebab tu dia boleh baring relax je tuan-tuan. Okey, tengok ayat yang ke-17, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Atas dunia ni tuan-tuan, kita rata tempat nak cari kedai hak yang ada pelayan. Pelayan hak yang menyedapkan pandangan mata. Tuan-tuan kalau pergi kedai makan nak cari orang lelaki hak muda ke orang perempuan hak muda? Logiknya kita nak pergi kedai hak yang orang perempuan tukang layan hak muda ke, ataupun orang lelaki hak muda ngambil order kita, mesti kita cari yang perempuan. Apa sebab? Menyedapkan pandangan mata. Dalam syurga tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala bagi hadiah begitu. Gatal orang ni dia kata rupanya pergi kedai bukan nak makan sangat, lebih pada nak menengok cashier. Tak, bukan saya kata kita menengok cashier tu, tak. Tapi benda tu kadang-kadang jadi daya tarikan. Betul tuan-tuan kan? Apa sebab orang suka pergi kedai mamak tuan-tuan? Apa sebab tuan-tuan? Sebab layanan istimewa. Tuan-tuan baru keluar kereta, tukang order dah tunggu. Betul kan? Belum masuk lagi, baru tarik kursi dah sampai, tukang nak ambil order. Kalau kita pergi kedai, kebanyakan orang kita sejam kadang tak sampai lagi orang ambil order. Tidak semua, tapi sebahagian besarnya begitu. Ya, baik. Dan yang terakhir tuan-tuan untuk pagi ni, ayat yang ke-18, bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungainya yang mengalir. Tuan-tuan, atas dunia tak dapat kita minum arak haram, tapi jangan bimbang tuan-tuan, dalam syurga ada satu sungai hak mengalir, memang betul daripada arak sungai itu. Ni dalam syurga, ya. Dan ayat yang ke-19, tak berhenti lagi ustaz ni. Khabar tadi ayat 18 yang terakhir, dia suruh buka pula ayat 19. Tuan-tuan tengok ayat 19, dah tengok kan? Okey, kalau dah tengok, kita sambung perkongsian akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.